Hari ni, duit lah guys. Sayang pada negara, cinta pada negara. Dan kenal musuh sebenar ni, tak ada. Sanggup berkompromi dengan musuh negara. Musuh negara. Dia pengkhianat negara. Macam mana boleh kata non kunyit bukan pengkhianat negara? Kalau daripada awal terang-terang kau dah boleh nampak Malaysia airport berhad. Strategik ni, airport kita ni. Airport ni, strategik milik negara ni dijual kepada syarikat asing. Khianat tak khianat tu? Amalat yang tak tahu apa cerita sampai sekarang. Perjanjian Anwar Trump yang dia sign tu, perjanjian pertahanan, bukan pengkhianat ke tu? Sebab tu cakap, siapa sokong non kunyit, kau pun sama pengkhianat. Kau bersubahat. Kau bersubahat. Pengkhianat, khianat kepada negara. Tugas kita sekarang ni nak selamatkan negara, guys. Kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Orang Melayu, korang ni, kita orang Melayu ni. Ni kunci dia. Cuma hari ni orang Melayu, masalah orang Melayu ada satu masalah. Masalah dia, orang Melayu ni, segelintir orang Melayu ni bodoh. Bodoh. Bodoh, selfish, rasa terpaling pandai, terpaling educated, tapi bodoh, tak ada jati diri. Ni jati diri Melayu mana? Bodoh. Kita kat tanah Melayu ni bersatu nak mempertahankan tanah air, nak selamatkan negara, kau masih lagi duduk berkira-kira lagi. Bodoh. Dengar ni. Ni definisi Melayu ni. Jenis Melayu yang ada, kau dengar ni. Selama ni saya rasa kita mengundi. Tansi Ibrahim Abu Shah. Ni UiTM dulu, siapa kenal? Kita tak fikir panjang. Tapi apa yang berlaku pada kita selama ini, menjelang PRU16, kita kena fikir masak-masak. Saya tahulah, setengah orang Melayu memang tak sayang bangsa mereka, saya tahu. Sepatah kata Profesor Ridwan T, tidak ada satu bangsa pun dalam dunia ni yang tak sayang bangsa dia. Itulah bangsa Melayu. Ridwan T cakap, bangsa Cina cukup sayang. Bab-bab berkenaan dengan education, dengan bahasa, dengan... Dia akan lawan habis-habis. Dia lawan. Lawan habis-habis, betul. Walaupun bercanggah dengan perlembagaan undang-undang, walaupun dia tunjuk pistol kepada dia, dia lawan. Tetap pertahan. Orang Cina, orang Melayu tak. So Ridwan T selalu merayu orang Melayu. Sedangkan Ridwan T itu orang Cina. Yes, dia orang Cina. Dia merayu untuk Dia merayu. Dia merayu kepada Melayu. Saya rasa cukup ramai orang Cina ada kala menangis. Ridwan T pernah menangis. Sebab lagi saya ikut Profesor Tengok Seng. Tan Sri Tin. Tan Sri Tin. Dengan sajak dia. Bersatulah Melayu. Dia menangis tau. Dia menangis. Dia menangis. Bersatulah Melayu. Dia punya menangis je. Sebab dia kata perpaduan Melayu ni umpama payung. Bangsa teras ni. Dia terasnya. Kamu bersatu, kami barulah bersatu. Betul. Kamu nak suruh kami bersatu, kamu ni macam ketam. Nak ajar anak berjalan betul. Dia jalan sengit. Kalau the main payung dia kata sudah pecah, sudah koyak, kami orang Cina, orang India ni nak cari makan macam mana? Berteduh kat mana? Kami orang Cina nak besarkan lagi bisnes, nak tak boleh dah. Sebab tak ada pelaburan. Kami orang India pun nak hantar anak jadi profesional, jadi doktor, jadi engineer. Bagaimana nak buat kalau kamu dah tak bersatu dan payung kita dah robak? Mana orang Cina yang rasional tu, memang tak kita bersatu. Maksud dia bersatu ni, orang Melayu, kami PRU, kena fikirlah. Jangan suka-suka undi. Saya tahu banyak orang Melayu yang anti Melayu pun saya tahu. Dia tengok dia punya statement, ada kenapa kita pelik. Kita pelik. Tapi berbalik ke pangkal jalan sebelum terlambat. Dalam buku saya tu, saya jelaskan, jangan fikir apa yang berlaku di Bosnia ke, di Gaza ke, di Palestin tidak berlaku pada negara kita. Jangan fikir orang Melayu tidak boleh jadi orang Gaza, orang Palestin, tidak boleh jadi orang Bosnia. Jangan fikir. It can happen. Selama ni saya rasa kita mengundi. Sedarlah orang Melayu, sedarlah. Tak boleh faham lagi, saya tak tahulah. Masuk ke kepala lubang jamban, kau flash lah. Nak bukti apa lagi? Okey, tanya soalan, nak bukti apa lagi? Nak sanggah kita ni sekarang ni, negara dah tergadai. Bagi tahu. Aku jawab. Ada yang nak sanggah?
Negara dah tergadai sekarang ni, ke tangan yang salah sekarang ni. Dah jatuh ke tangan yang salah. Ada nak sanggah? Ada nak kata tak betul, setipu, sefitnah? Bagi tahu lah. Kat mana nak tanya aku jawab? Bodoh, tak boleh fikir.